بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak bang? Dengar. Okey, baik bang. Abang sebenarnya ada nak kongsi pengalaman ke atau nak bertanya dengan Cik Jah tadi tu? Saya nak berkongsi pengalaman lah. Nak berkongsi pengalaman. Okey, terbaik bang. Sebelum tu kita berkenalan sikit. Abang tinggal di mana ni bang? Saya Amirul. Saya tinggal di Selangor lah. Selangor. Mungkin kita berjiran kot. Wah. Okey. Malam ni kita nak kongsikan kisah berkaitan apa ni bang? Saya nak kongsi pengalaman saya bekerja di estate lah. Estate. Okey, baik bang. InsyaAllah kita boleh mulakan bang. Okey, boleh. Belum tu lah. Kalau nak tahu, kerja saya ni adalah seorang orang kata penolong pengurus ladang dekat estate. Penolong pengurus ladang. Okey. Di mana kalau dalam kerjaya saya ni, setiap 3 tahun saya akan berpindah lah untuk menjaga estate-estate lain dalam satu company yang besar jugalah, tapi saya tak boleh cerita company mana kan. Baik. Okay, pengalaman saya setakat ni saya baru 5 tahun bekerja. Cuma yang saya nak cerita sekarang ni adalah di estate yang saya bukanlah baru berpindah, dah 2 tahun lah saya baru berpindah di estate di Selangor ni lah. Pengalamannya agak seram. Saya mulakanlah dulu Boleh, sila. Okay, pada hari pertama lah saya jejakkan kaki ni, saya ingat dekat Selangor ni, sebab saya dulu dari estate Johor. Okay, so saya hari pertama estate ni, dia estate yang saya pergi ni, yang sekarang saya bekerja ni, adalah peninggalan, orang kata peninggalan British lah. Di mana rumah-rumah dekat estate saya ni adalah memang rumah British, dan rumah tu juga adalah bawah UNESCO. Alamak, senang cerita. Kalau nak tahu building-building yang bawah UNESCO ni, dia mestilah lebih daripada 100 tahun lah. Dan rumah saya tu banglo. Yalah, biasalah kan, sebagai penolong pengurus memang kena duduk banglo lah. Dah banglo tu tak silap saya dah 105 tahun. Masya Allah. Tapi yang bestnya, sebagai kita panggil eksekutif ladang lah kan, yang bestnya kita adalah maid kita sendiri, tukang kebun kita sendiri. Dan pada hari pertama saya masuk rumah tu, rumah yang saya duduk sekarang ni, sekarang saya tak dekat rumah ni lah, saya ada dekat office sekarang ni, masih bekerja. Saya punya maid dan juga saya punya gardener lah, seorang yang tukang cuci rumah, kemas rumah, which is perempuan lah. Dan seorang lagi tukang kebun saya lelaki. Bila saya mula-mula masuk ke rumah ni, dan dia ada cakap lah, saya biasanya maid dengan gardener dia akan panggil kita tuan lah.
Kan. Okay, dia kata tuan sebab tuan masih bujang, tuan boleh duduk satu bilik sahajalah, dan bilik lain dia tak nak kemas, dia cakap. Memang bilik dekat rumah saya tu ada 7 bilik. Jadi disebabkan saya bujang, saya punya mate dan juga gardener ni dia tak boleh duduk di bilik rumah saya lah, sebab saya bujang kan. Takut, yelah, sebab kita sebagai orang Islam kan, takut kena tangkap tangkap basah pula. Walaupun mate saya tu sebenarnya dia dah berkahwin, gardener saya tu pun dia dah ni kan, jadi dia duduk rumah dia orang sendirilah. So saya pun tak tahu kenapa dia tak kemas bilik tu, dan dia kemas satu bilik sahaja untuk saya. Bilik tu pun bukanlah master bedroom ataupun bilik-bilik yang lain lah, dia bagi bilik kecil. So maksudnya bang, kejap, maksudnya bilik yang lain tu semua ada kosong ke atau ada penghuni lain? Dia tak ada penghuni sebab saya memang seorang saja kat rumah tu. Okay, baik. Dan bilik-bilik tu memang fully furnished, macam rumah biasa lah, rumah yang macam senang cerita, macam rumah yang dilengkapi dengan macam-macam alatan lah, dan juga furniture kan. Dan saya tak tahulah apa-apa. Saya memang mula-mula saya cakap saya tak nak lah takutkan diri saya kan. Jadi malam pertama tu, yang bila sebelah malam, okay, just nice, orang kata tak ada apa-apa gangguan lah. Okay, tiba malam kedua. Malam kedua ni dia pelik sikit. Sebabnya di setiap, maksudnya bilik ada 7 tu kan, ada 7 bilik tu, di setiap bilik tu ada bilik air tau. Jadi bila saya tidur di bilik saya, jadi dia macam gini bang, rumah banglo dia, maksud bilik tu 7 bilik tu dia sedirit 7. Maksudnya sebelah bilik, sebelah bilik, sebelah bilik, sebelah bilik, sebaris macam tu ke? Ya, dia sebaris. Jadi saya terdengar macam bunyi orang hantuk kepala tau dekat dinding. Tong. Masya-Allah. Tong. Jadi yalah, kita pun benda-benda macam gini kita takkanlah saya nak pergi jenguk kat bilik tu kan. Tapi maksudnya bunyi tu memang dinding bilik abang Ya, maksudnya bilik saya dekat sebelah dinding bilik saya. Tong. 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 Bunyi dia kalau orang ketuk kayu, kita tahu tang bunyi macam tu kan, sebab dinding solid, kita boleh beza kan. Jadi ini macam ada orang, bukan nak kata tumbuk, saya rasa macam ada orang ketuk macam solid lah. Tapi sebelum tu saya nak cakap, saya tak tengok lagi 6 bilik tu. Memang saya tak buka pintu bilik tu. Jadi saya tahu itu bilik saya saja. Dan malam sampai ke pagi saya kerja balik, keesokan harinya okey kan. Dan tiba satu hari minggu, saya jemput kawan saya lah, 2-3 orang untuk lihat. Sebab ketika tu kawan saya pun banyak yang sama-sama ikut berpindah, tapi di ladang lain. Dia just nak tengok, sebab ladang saya ni, orang tahulah dalam company ni, keunikan dia dekat ladang saya, rumah-rumah memang lama. Dia nak tengok lah kawasan rumah saya tu kan. Jadi saya bawa, time tu lah saya buka bilik-bilik tu semua. Bilik-bilik tu semua. Bila saya buka, yang pertama sekali bilik yang sebelah bilik saya lah. Bila saya buka, memang betul bang, dekat tepi, maksudnya dinding tu memang ada kesan macam bulat, lepas tu dia macam merekah tau. Masya Allah. Dan ada macam kesan-kesan, bukanlah nak cakap darah, tapi dia kesan-kesan kotor hitam tapi ikut bulatan tu tau. Dia macam dinding lama lah yang dah pecah macam tu. Kita boleh bayangkan kalau macam kita ketuk dinding tu kerap, dia mesti akan ada kesan cahaya hitam sikit kan.
Betul. Ada macam kotor-kotor sikit. Ya. Faham. Lepas tu saya pergi bilik sebelahnya lagi, benda yang sama, tapi dia orang kata selang satu dinding tu memang ada. Sampailah bilik yang ke-7 tu. Dia punya tinggi kesan tu macam mana bang? Tinggi orang Tinggi ke dia, atau dia para dada saya saja. Maksudnya dalam 150 meter tu tinggi-tinggi okey, macam para dada orang dewasa lah Ya, betul. Jadi benda, maksudnya kita pergi bilik nombor 3, dinding yang sebelah kiri pun sama, saiz dia pun sama, sampailah bilik yang ke nombor 7 tu. Semua side yang sama, tinggi Saiz yang sama. Ya. Masya Allah. Kalau ikut logik lah kan, taklah dia macam pelik lah kan. Mana ada kesan orang, walaupun lah orang cakap dia nak ketuk apa kan, dia nak musnahkan rumah ke apa kan, tapi kesannya sama, radius bulatan tu pun yang sama, Position yang sama bang. position yang sama. Cuma dekat bilik saya yang dinding belah kiri tu je tak ada lah. Dia bermula daripada bilik sebelah, dinding belah kiri. Jadi kat situ saya tanya-tanya lah. Okay. Perlu satu lagi saya nak cakap, time tu juga, masa dalam minggu tu juga saya ada cakap lah dengan mate dengan gardener saya lah. Saya cakap disebabkan saya bujang kan, dan kawasan rumah saya pun saya hanya pakai bilik dan ruang tamu, tandas apa semua kan. Saya cakap dengan dia, masuk ke rumah saya untuk kemas seminggu sekali saja, bukan hari-hari. Jadi dia tak meletihkan lah. So dia orang akan buat kerja lain lah kan, membaja ke, meracun ke. Tapi setiap hari Jumaat dia memang kena datang rumah saya dan bersihkan lah laman rumah apa semua. Nak dijadikan cerita, pada hari Jumaat tu dia orang masuk dan dua orang ni cakap lah dengan saya, tuan ada buka ke bilik-bilik yang tak guna ni, cakap kan. Saya cakap ya, saya ada buka. Lepas tu dia cakap lah, dia nak cakap sesuatu dekat saya, tapi dia cakap, tuan, kita ke luar rumah sekejap, saya nak cakap satu benda. Jadi kalau abang nak tahulah, orang estate ni biasanya dia kerja memang dah lama lah dekat estate tu, mungkin dalam 20 tahun, 18 tahun kan. Jadi dia orang lama di situ, dan dia memang kerja bersihkan rumah tu kan. Kalau memang dia dihaskan untuk menjadi mate dan juga gardener lah kan. Jadi saya dengar lah kepada dua-dua orang pekerja saya lah, yang mate perempuan dengan gardener lelaki ni, dia cakap sebenarnya rumah ni macam mana nak cakap? Okey, sebelum tu saya nak cakap, dekat office saya tu dekat office saya tu dia ada list tau, list senarai manager-manager yang pernah jadi manager dekat ladang saya tu. Okey. Jadi dia orang cerita, dia orang cakap, dulu time saya belasan tahun saya bekerja dekat sini, dia cakap lah, dua orang tu cakap lah, kami bekerja di sini, ada nama Captain John Stafford. Nama orang British, nama manager tu lah. Nama manager tu Captain John Stafford. Dia kalau saya tengok dekat list yang tu, dia manager yang keempat. Bila saya tanya manager saya, biasanya zaman 80-an, dari 81 sampai 83, dia punya servis lah dekat ladang tu. Manager saya cakap, dia cerita lah, dulu pun memang orang Inggeris dia hantar sendiri orang dia untuk jaga ladang kan. Sebab dulu kan company kita kan zaman koloni kan memang diuruskan orang Inggeris. Betul. Ladang sawit ni. Jadi manager tu manager yang keempat lah yang bila saya. Lepas tu mate saya cerita, manager tu sebenarnya bunuh diri dekat rumah tu. Dan dia cakap
Dan dia cakap ketika itu manager tu dia kantoi. Kantoi ada hubungan sulit lah dengan pekerja office, maksudnya kerani office lah. Dan dia kantoi dengan bini dia lah. Jadi untuk mengelakkan orang kata pergaduhan yang lebih, time tu mungkin dia mabuk ke apa kan, orang Inggeris biasalah, dia hentak kepala bini dia tu dekat dinding tu. Dia hentak dan memang dia bunuh bini dia lah, senang cerita. Dan kalau abang nak tahu, manager ni memang sampai sekarang pun, manager ni memang dia ada senapang sendiri untuk dia punya ni lah. Kalau orang dulu kalau sekarang kita anggap sebagai barang untuk protect diri lah, tapi dulu manager dulu kan faham lah, dia ada apa, dia memang nak memburu, dia nak ni kan. Jadi selepas dia bunuh bini dia hentak kat dinding tu, dia tembaklah diri dia sendiri, dia bunuh diri dia sendiri. Masya Allah. Jadi mungkin itulah salah satu kejadian lah dekat rumah saya yang ada kaitan dengan benda tu. Jadi salah satu salah satu sebab mostly hantu tu, senang cerita, saya tak pernah nampak, tapi gangguan memang banyak. Dan salah satu, kalau orang-orang yang special, orang-orang ladang lah, tak kisah kat ladang ni ada orang India, orang Pakistan, pekerja-pekerja asing apa semua, orang Indonesia kan. Kebanyakannya dia akan panggil hantu se. Sebab dulu manager orang tak panggil tuan lah kan, zaman dulu dia panggil se kan. Orang memang panggil hantu se. Jadi dia memang dekat rumah saya. Ada setengah Indonesia. Sebab kawasan rumah saya tu keliling dia memang sawit. Jadi satu buah rumah saja yang ada dekat situ. Jadi ada satu hari Indonesia datang dekat rumah saya. Time tu saya tak ada lah. Ini kejadian yang lain lah kejadian yang lain lah. Tak adalah dalam minggu tu juga. Sebab dah 2 tahun saya, ni dah tahun kedua saya dekat sini kan. Jadi maksudnya sekarang masih duduk rumah tu lah sekarang. Sekarang saya masih duduk rumah tu. Dan saya dah terbiasa. Allah. Bunyi-bunyi kedebuk-kedebuk tu dah biasa Itu dah biasa bang. Allahu Akbar. Tapi ada lagi lah gangguan-gangguannya. Satu hari tu ada Indonesia tu, dia datang. Sebab kawasan rumah saya ni lebih kurang dalam 4 ekar juga. Lepas tu ada sebuah rumah. Jadi kat laman-laman saya ni adalah pokok durian, pokok mangga, pokok rambutan. Jadi bila dia pergi tu, dia adalah WhatsApp saya kan. Saya baik dengan pekerja ni. Dia cakap, tuan boleh tak saya minta izin nak ambil rambutan pokok, boleh bawa makan kan. Jadi saya benarkan lah. Dan dia buka lah gate saya tu. Bila dia buka gate saya, dia baru nak senang cerita, dia kena lalu 50 meter baru sampai ke rumah dari gate tu. Gate besar. Bila dia lalu, dia nampak rumah kan gelap kan, tapi rumah dulu dia, orang nak kata apa, cermin sliding door tu kan. Jadi kita boleh nampak jugalah dalam rumah tu, walaupun dia dah apa, orang kata dia dah gelap kan. Dia nampak memang bunyi, dia nampak apa, cahaya macam apa, cahaya senapang tu. Pop bunyi. Tembak banyak kali. Pop 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 pop. Dia macam flashback balik orang Dia sendiri dia cakap memang dia akan apa, bila dia nampak tu, lepas tu dia memang larilah. Dia nak lari, tapi dia terjatuh depan pagar saya, depan pagar rumah tu kan. Sebelum dia nak keluar, dia terjatuh. Dia toleh balik dekat luar rumah tu. Memang ada orang tua pegang senapang. Ayuh. Waktu tu adalah hari Ahad. Jadi saya ni ladang ni, hari Ahad dia dah tak bekerja dah. Dia kerja Isnin sampai Sabtu. Jadi Ahad ni saya akan keluar lah, bagi IOI City Mall apa, tengok lah. Saya nak pergi enjoy kan, sebab dah duduk ladang kan. Jadi bila dia toleh, dia memang nampak orang tua pegang senapang.
Dan dia hulur apa dia arahkan Mulakan. senapang tu dekat dia. Aduh. Lepas tu dia hulur dia arahkan Arahkan. senapang tu. Ha. Lepas tu dia arahkan kat kepala dia, dia tembak. Tapi dia tak adalah kesan berdarah apa. Dia tembak tu dah hilang. Tak, Lepas, maksudnya bang, bunyi tembakan tu dia dengar ke atau dia nampak gambaran tu je, bunyi tembakan tu dia tak dengar? bunyi tembakan dia tak dengar lah. Tapi yang mula-mula dia nampak okey, cahaya tembak tu, dia nampak. Cahaya Dia nampak tu nampak lah. dan bunyi lah dalam rumah kan. Dia bergema kan, pom. Okey. Lepas tu dia pun takut, dia cerita dekat saya. Dia cakap, saya mula, yelah kita belum kena lagi kan. Jadi saya bila dia WhatsApp saya, dia cerita dekat saya apa semua tu. Jadi saya pun tak apalah, biarkan sajalah. Kan? Jadi bila bulan-bulan seterusnya saya duduk dekat situ, satu hari tu saya ni selalu tidur dalam bilik saya lah. TV saya apa semua memang dalam bilik saya. Saya tak akan letak dekat ruang tamu sebab saya takut macam-macam terjadi kan. Jadi bila satu hari tu saya mungkin penat bekerja kan. Penat bekerja, balik pun malam dalam pukul 1 pukul 2. Saya tidur, saya tertidur dekat luar, dekat ruang tamu tu, dekat atas sofa. Okey, yang kata ruang tamu yang abang tak guna tadi tu, abang tertidur kat situ Saya tertidur. Saya memang jarang lah guna ruang tamu. Kalau contoh kan, satu hari saya kerja pagi, mungkin tengah hari saya nak rehat. Saya akan masuk bilik juga. Saya akan rehat dalam bilik tu. Saya tak akan gunakan ruang tamu ataupun bilik-bilik yang sebelah saya sampai 7 bilik tu. Saya tak gunalah. Yang tandas saya guna pun tandas dalam bilik saya. Saya semayang dalam tu apa semua. Bilik yang pertama tu lah. Jadi bila saya tertidur dekat situ tengah hari, satu lagi rumah saya gelap kan, tak buka lampu sebab siang. Dan bila saya bila kita nak bangun balik kerja pukul 3 tu kan, kita dalam keadaan yang mamai, betul. Dan saya kan bilik gelap, so bawah bilik kan pintu bawah bilik tu, bilik gelap, kita boleh nampak jugalah bawah bilik tu kan. Memang ada cahaya bang, saya nampak dia macam kelip dekat setiap dari bilik nombor 2 sampai bilik nombor 7 bang. Bukan cahaya lampu tapi cahaya mungkin macam, saya pun tak pastilah. Kelip dia maksudnya setiap pintu tu setiap pintu kita boleh nampak cahaya tu. Sup. Dia bawah pintu kan. Adakah itu cahaya daripada tembakan punya? Saya rasa lah, saya pun rasa macam tu, cahaya tembakan. Lepas tu baru yang saya yang ni dia tak teruk sangat sebab time tu baru 2-3 bulan saya duduk dekat situ. Jadi benda yang makin teruk adalah pada bulan ke-6 sampai sekarang. Alamak. Sampai sekarang ni saya tak tahulah. Mungkin ada kaitan dengan, saya tak tahulah kalau orang dengar ni mungkin ada yang beragama Kristian kan. Sebab saya rasa mostly yang pengurus-pengurus dulu pun dia mungkin beragama Kristian lah. Bila 6 bulan dan ke atas sampai sekarang, setiap hari Sabtu bang, dekat dining hall saya tu, meja orang kata meja marmar yang macam mozaik, yang besar, orang panggil round table kan. Dining round table tu. Meja batu besar. Meja batu besar tu kan. Dining round table tu, setiap hari Sabtu pukul 12 malam. Pukul 12 malam, memang saya dengar dari bilik saya ada orang bersulang, apa orang panggil? Bersulang gelas tu. Yang cheers. Yang cheers tu. Cing tu. Tapi beramai-ramai tu. Dia macam tu. Walah weh. Setiap hari Sabtu bang. Memang kalau Gila.
minggu lepas pun memang saya dengar juga bunyi tu. Teteng. Saya mungkin Waktu yang sama, hari yang sama bang hari yang sama. Tak kisahlah saya tutup lampu ke, buka lampu ke, saya akan dengar bunyi tu. Bang, sekali-sekali bang letak GoPro ke, kamera ke apa letak kat situ bang. Boleh. Sekali ke? Try kan. Saja lah kan. Tapi Sebab kita dah tahu dia punya timing dia, kita dah tahu kan. Timing dia. Ya. Saja Dia akan kan, try. Dia akan bersulang. Lepas tu satu lagi dekat dapur saya. Dia bukan dekat dapur lah. Dia ada satu bahagian sebelah dapur tu. Dia macam ada rak. Dulu rak beer lah, senang cerita. Yang orang letak beer susu cantik tu kan. Tapi ada 1-2 lah botol beer yang tertinggal. Tapi dah kosong lah. Dia just macam perhiasan kan. Mungkin orang simpan untuk perhiasan. Mate dengan gardener saya tak bagi pegang 2 botol tu. Ada air lagi ke dalam tu? Tak ada? Tak ada. Dia memang kosong. Just dia brand, astaghfirullahaladzim, saya lupa brand dia. Nanti saya lupa lah brand dia. Tapi botol tu dia botol yang macam fancy punya arak kan. Kalau kita tengok. Jadi dia tak bagi pegang. Walaupun benda tu kosong. Dia cakap mungkin salah satu sebabnya mungkin sebab setiap hari Sabtu tu dia orang nak besar. Dia orang nak berpati kan. Tu yang saya ni lah, pelik lah. Setiap hari Sabtu dia memang saya akan dengar orang bersulang. Walaupun tak ada pun gelas atas meja tu kosong. Dia tak jadi, dia memang kosong. Tapi kita dengar dia macam orang kata apa, macam flashback ikut orang-orang dulu kan. Lepas tu tahun ni sebab mak bapak saya ni dia orang Terengganu. Jadi kalau nak melawat anak ni sebulan sekali parak ke kan, dekat Selangor. Terengganu Selangor jauh. Betul. Jadi tahun ni dalam bulan 2, minta maaf, bulan 2 mak bapak saya cikgu, dia pun ada cuti penggal kan. Dia melawatlah saya, pergilah ke rumah saya. Datanglah ke rumah tu Datanglah ke rumah tu. Aduh. Dia datang, saya pun tak tergamak lah kan. Macam mana saya sebelum dia datang tu, macam mana saya nak bagi mak bapak saya, takkanlah nak bagi bilik lain. Itulah dia. Takkan saya nak bagi bilik lain. Lepas tu saya pun tak tahulah macam mana. Saya pun bincanglah dengan saya punya mate. Dia kata tak apa, kita ambil saja katil dari bilik-bilik yang lain, letak agak dekat bilik saya. Tapi dia sempit sikit lah sebab bilik saya yang saya duduk tu dia kecil sikit. Jadi tak apalah, saya pun masukkan katil apa semua. Bila mak bapak saya datang bang, ini yang best sikit. Mak saya, bila kita kenal lah mak kita kan, mak saya kebiasaannya pukul 4 dia dah tahajud dah. Dia dah tahajud, dia akan tunggulah sampai pukul 6 nak subuh tu kan. Dan dia baru akan kejut saya. Tapi selama dia orang mak bapak saya dekat seminggu dekat dengan saya, dia tak tahajud bang. Dia hanya solat subuh saja. Dan mula saya macam mungkin dia orang penat ke, dia nak relax kan. Yalah, saya tak tanya lebih lah. Lepas tu setelah seminggu dia orang duduk dengan saya, dia orang nak balik. Jadi saya sebelum tu nak masuk ke rumah saya ni kena lalu 3 km jalan merah tau. Jadi saya tak benarkan dia pakai kereta dia lah. Saya akan ada Hilux saya untuk hantar dia ke tempat parking dekat AP Post, dekat orang kata pos polis sana lah, post guard sana. Kereta dia memang parking situ. So saya hantarlah dia orang bawa Hilux saya tu kan, Hilux company. Dalam kereta tu mak saya cakap, Amirul, dia cakap macam tu lah, jangan lupa sembahyang. Yang pertama dia cakap sembahyang. Yang kedua dia cakap macam gini, kalau benda tu tak kasih sembahyang, tak apa, jangan sembahyang dekat situ.
Semayang dekat surau. Dia cakap macam tu. Saya pun pelik. Saya cakap, apa bendanya mak? Saya cakap kan. Sebenarnya hari pertama mak nak tahajud. Bila rakaat pertama mak sujud, dia cakap kan, bila mak saya bangun, bang, mak saya bangun, ada orang tua pegang senapang dan pegang cross tu, salib tu. Duduk sama juga. Bila lepas kita rokok kan, kita duduk antara dua sujud kan. Sebelum nak ke rokok sebelum nak rokok yang kedua, betul. Sujud yang kedua. Sebelum nak sujud yang kedua kan. Sebelum nak sujud kedua pula. Sorry. Bila dia pergi bangun duduk antara dua sujud tu, sorry. Lepas tu depan mak saya, dia pun duduk antara dua sujud sambil pegang senapang, sambil pegang cross tu, salib tu. Orang tua berhadapan macam tu. Berhadapan. Berhadapan. Yang bestnya, saya dengan bapak saya kan tidur dekat atas katil. Jauh sikit lah daripada mak saya. Orang tua lelaki orang tua lelaki tu. Lepas tu mak saya pun, yelah sebab dia solat sunat kan. Solat sunat ni tak apalah dah, kalau benda tu nak kacau, tak payah buat lah. Buat yang maksudnya dia memang menghalakan senapang tu. Ya. Sambil pegang salib. Tapi yang bestnya dekat sini, selama saya kat sini, saya memang tak jumpa. Yang hanya saya tahu, yang hanya saya alami adalah saya dengar, dan saya akan dengar cerita-cerita orang yang masuk rumah saya. Itu saja. Tapi orang kata, mak saya kata, rezeki you lah kan. Sebab Allah tak bagi memang nampak orang tu kan. Tapi kejadian-kejadian pelik memang ada lah. Lepas tu, selepas dia balik tu, saya dah meremang lah. Saya dah hantar dia dekat pondok polis tu. Dia orang pun balik, salam apa semua. Saya fikir, macam mana saya nak masuk balik rumah tu. Kalau saya patah balik ni, sekarang dah pukul 12 petang kan. Ini saya nak stay sampai malam pun saya takut. Saya rasa seram. Tapi bila mak saya cakap, tak apa, Allah ada, duduk je. Kalau dia nak kacau, cakap je lah, ini rumah kita nak cari rezeki. Dia cakap macam tu. Saya pun kuatkan semangat. Saya patah baliklah ke rumah saya. Tapi dalam hati sebenarnya takut. Sebab kita baru tahu, mak aku pun boleh nampak apa yang pekerja aku, maid aku, gardener aku selalu jumpa tu ada. Memang ciri-cirinya memang semua sama, pegang senapang apa semua kan. Jadi saya rasa tak apalah, duduk je lah. Jadi tepat pukul 12 malam bang, time tu hari Sabtu lah. Memang saya dengar lah orang cheers tu lagi. Tapi dalam masa yang sama bang, yang bestnya, saya duduk dalam bilik, saya dengar kan bunyi cheers sambil buka TV. Dalam masa yang sama, dekat tingkap saya tu, dia macam ada celebration tau. Macam kita nampak cahaya dekat luar tu, dengan asap. Macam ada orang buat barbecue punya asap tu. Orang kata macam pesta lah kat luar tu. Ada cahaya-cahaya bunga api apa semua. Tapi dia tak ada bunyi. Dia memang itu je. Memang saya tengok keluar, asap macam ada orang bakar. Tapi tak ada orang lah. Tapi kita nampak cahaya-cahaya tu ada. Cahaya-cahaya macam bunga api. Tapi dia tak macam ada parti pula Ya, macam ada parti kat luar tu. Masya Allah. Selepas itu benda tu akan habis dalam pukul 3, pukul 4 macam tu. Ui, lama bang. Ui, itu kalau saya sebab dekat ladang tu saya jarang guna telefon sebab line tak ada. Saya guna walkie-talkie tau. Oh iya ke? Saya guna walkie-talkie. Dalam rumah tu pun line tak ada? Dalam rumah tak ada bang. Line memang kosong. Allah.
Sebab tu saya ada TV. TV pun saya pasang Astro. Nak main telefon memang tak ada apalah. Tu yang bosannya lah kalau duduk ladang ni. Orang cakap. Sebab rumah saya dah paling ke dalam kan. Bila saya pakai walkie-talkie tu, saya cakap lah dengan polis peronda. Sebab kita orang dekat ladang ni pun ada polis peronda sendiri kan. Dia cakap datang. Tengok apa kat rumah saya ni, kat luar rumah saya ni. Kebetulan dia adalah satu orang polis peronda ni. Memang dia Roger, dia cakap. Roger tuan, memang saya on the way ke sana untuk check lah tempat saya. Sebab rumah saya ni akan setiap 1 jam memang akan ada polis peronda lah. Dan dia akan masuk dalam report. Dia pun kawasan meronda dia jugalah. Bila dia sampai ke pintu pagar saya tu, pintu pagar saya kalau malam dia akan terbuka sebab memudahkan polis meronda tu, dia pusing keliling rumah saya. Jadi dia memang terbuka lah kan untuk nak pastikan keadaan saya selamat apa semualah. Saya nampak dia, saya dah suruh dia masuk sambil-sambil kita berborak dalam walkie-talkie ni. Dia masuk je pagar saya, dia keluar balik, tapi saya nampak dia bawa laju motor tu, dia keluar. Sekejap je dia masuk, dia keluar. Lepas tu dia cakap tuan, ada isu. Lepas tu dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu, mungkin dia tak nak kita tambah lagi. Ya. Lagi. Dan esoknya saya jumpa polis peronda tu. Barulah dia cerita. Dia cerita juga. Dia ceritalah. Sebab time tu dia jumpa saya kat office kan. Dia cerita. Dia cakap, tuan, rumah tuan ni memang teruk dah. Allah. Apa tu? Dia cakap, dia sendiri yang nampak dekat belakang. Sebab rumah tu kan dia panjang sikit kan. Dia kira dia boleh nampak side belakang tu. Ada kemah, ada orang tengah berpesta. Bodoh. Berasap macam bakar barbecue. Dia kata ada orang tengah panggang grill, ada orang tengah menari atas meja bulat kan, meja macam meja kahwin tu kan. Meja bulat ada orang menari. Lepas tu ada keluarga ni tengah makan. Dia cakap macam tu, tapi dia tak nampak muka. Sebab tu dia masuk, dia cakap tu ada isu, dia keluar terus. Lepas tu sebab polis bantuan tu pun dia cakap lah, sebelum ni ada je anggota peronda memang kena dekat rumah saya tu. Tapi dia cakap tak adalah sampai berparti. Tu lah. Kebiasaannya dia akan jumpa orang tua pakai senapang. Dan juga ni lah, pegang salib. Macam tu je lah. Rupanya baru hari ni lah, bulan ni saya baru dapat tahu dekat estate saya ni kita ada kawasan golf, ada kawasan pelancongan lah, senang cerita. Jadi semalam saya ada program bersama orang kata pesara yang bekerja dekat company saya lah. Dan satunya ada orang panjang umur jugalah. Nama dia Joseph apa entah, dia orang Sarawak lah. Tuan Joseph lah saya panggil, sebab dia dulu manager yang ke-10 dekat ladang saya ni lah, yang sekarang saya ni lah. Tapi dia dah bersara. Yang manager saya sekarang manager yang ke-13 ke 14 macam tu. So Tuan Joseph ni, dia tanya saya lah, kamu ni assistant ladang ni ke? Dia cakap, ya betul, saya jaga ladang ni. Pengurus dia siapa? Saya cakap lah, sekian-sekian nama pengurus saya. Jadi Tuan Joseph ni dia cerita, saya dulu manager ladang ni. Dia cakap, dia tanyalah, kamu duduk division mana? Sebab ladang saya ada 4 division bang. Maksudnya kalau dalam ladang ni, kalau nak cakap division ni, ibarat macam orang kata ada perumahan pekerja dekat sini, satu division 1 dekat 200 rumah sekali dengan rumah assistant. Division 2 ada perumahan pekerja lain pula
Jadi total pekerja saya dalam 700 orang macam tu lah. So dia berbagai division. So saya cakap lah, saya duduk dekat division 1, rumah manager lama saya cakap. Sebab rumah manager saya yang sekarang ni adalah rumah manager yang baru. Jadi dia cakap, dia terkejut lah. Itu dulu rumah saya. Itu dulu rumah saya. You ada jumpa itu pakcik, dia cakap. Alamak, macam itu saya dia cakap saya tak jumpa. Saya cakap saya tak jumpa, tapi orang lain jumpa. Kebetulan mate saya dengan gardener saya memang ada pengalaman dengan manager tu juga bekerja. Dia jadi mate juga dekat manager tu. Dia cakap lah, makcik sekian-sekian ada, pakcik sekian-sekian ada ke sudah berhenti kerja ataupun bersara? Ada lagi, saya cakap. Dia tak ada cerita pantang larang rumah tu. Ada, saya cakap. Jangan pakai itu bilik nombor 2 sampai nombor 7. Itu saja dia cakap. Lepas tu si Tuan Joseph ni cakap lah, you lupa lagi. Sebab orang Sarawak kan, dia macam cakap pun ke arah-arah nak ke Indonesia sikit kan. Orang-orang lama kan. Lepas tu dia cakap, itu makcik dengan pakcik lupa lagi bagi tahu you satu lagi syarat masuk rumah itu. Dia cakap, apa syaratnya? You ada dengar orang bersulang, orang cheers, orang party, dia cakap. Ada. Saya ada nampak, tapi saya tak dengar, saya cakap macam tu. You memang untung lah punya orang tak ada jumpa, dia cakap macam tu lah. Tapi you ada rasa lah, ada dengar. Dia cakap, satu lagi syarat. Memang betul makcik tu pun, gardener saya dengan mate saya pun terlupa. Dia cakap macam gini. Dia cakap bahasa Inggeris lah. When you come to the home, you not welcoming them to live with you. That's why you kena gangguan, dia cakap macam tu. Dalam bahasa mudahnya apa tu maksudnya? Dalam bahasa mudahnya dia cakap, bila awak masuk ke rumah tu, sebenarnya bila awak dah masuk dekat pintu pagar, sebelum masuk pintu pagar tu, dah ada beratus orang ikut you masuk rumah tu, tapi you tak bagi sebab you rasa you duduk seorang. Rupanya bang, nak dijadikan cerita, dia cakap macam tu. Sebenarnya dulu manager yang keempat tu, sebenarnya dia memang main, senang cerita, dia ada banyak hubungan dengan pekerja-pekerja dulu, hubungan gelap. Jadi bila dia cakap macam inilah, contoh malam pertama pekerja ni, malam kedua pekerja ni apa semua kan, dia dah mengandung, orang pekerja-pekerja tu mengandung, dia pergi buang kerja. Jadi bila orang kata orang ladang ni, bila kita buang kerja, dia dah tak boleh duduk ladang lah, dia kena cari tempat lain lah. Jadi bila dekat, dia kata lah, dulu dia ada orang kata dia pernah buat hubungan sulit dekat 20-30 orang kat pekerja ladang tu. Pekerja ladang tu berbangsa apa time tu? Ada India, ada Melayu, ada Cina, ada Indonesia. Dulu kan, kalau zaman dulu dia memang ramai lah pekerja perempuan ni. Sebab pekerja perempuan ni kebanyakannya meracun, kerja-kerja ringan kan. Jadi bila dia cakap macam tu, sebab satu lagi bang, abang kena tahu, bila kita cakap pekerja ladang ni, dia selagi mana dia tu pekerja, dia tak akan berani masuk rumah orang kata tuan ataupun manager, assistant rumah yang dipanggil tuan lah. Sebabnya dia tahu dia pekerja. Dia kan zaman dulu koloni kan, yelah, orang besar, dia kira dia orang yang paling rendah lah, kuli kan, dia tak boleh lah sekati masuk. Tapi disebabkan si manager tu pernah buat hubungan sulit dengan semua orang, dia orang nak masuk tu, dia orang kena tunggu orang yang duduk kat rumah tu.
barulah dia orang boleh masuk. Konsekuen dia sebab tu orang selalu nampak ada orang tua pegang senapang dekat luar rumah saya. Dia tak nak bagi dia punya skandal-skandal tu masuk. Aduh. Macam tu lah cerita dia. Saya baru tahu konsekuen dia lah, jalan cerita dekat situ. So yang sekarang ni apa yang saya boleh buat? Dia cakap, you Muslim? Ya, I'm Muslim lah. Saya cakap dengan Tuan Joseph tu. Tuan Joseph tu, are you Muslim? Yes. Bila setiap kali masuk pintu pagar rumah, langkah kaki kanan, niat. Dia cakap, tolong niat, yang ikut you dari luar tu tak apa, bagi dia orang masuk. Sebab itu dulu kenangan dia orang, dia cakap. Sebab dulu kira senang cerita, manager dulu dia kejam lah. Dia just pakai perempuan untuk puaskan nafsu saja. Lepas tu bang, alhamdulillah bang, sampai ke hari ni lah, saya masuk rumah kalau tengah hari apa, tak ada lah orang kata dengar bunyi yang bukan-bukan lagi apa semua. Tak ada lah. Maksudnya sekarang bunyi ketuk-ketuk kepala, bunyi orang cheer-cheer semua dah tak ada lah. Tak ada. Tapi cuma kesan yang saya cakap yang bulat tu still ada lagi lah. Still ada lagi kat rumah tu. Tapi cuma adalah juga sekali dua pekerja-pekerja saya lalu ada je nampak. Banyak kali dah kat rumah saya ni. Senang cerita, kalau pagi tu, kalau macam pemotong buah saya tu kan, satu grup, bila dia potong dekat kawasan rumah saya tu, memang akan jumpa. Tak kisah pukul 7 pagi ke, pukul 10 pagi ke, pukul 3 petang ke, memang akan ada. Dia nampak orang tengah berparti, dia nampak orang tengah berburu. Orang tua tu seorang tu je. So Tuan Joseph tu pun sendiri cakap lah. Dia cakap mungkin lah roh jahat dia, sebab Tuan Joseph tu pun dia Kristian kan. Dia cakap lah mungkin roh jahat dia tu terperangkap dengan dosa-dosa yang dia buat tu. Jadi dia orang kata dia tinggal dekat situ untuk orang kata apa, kekal lah dengan dia punya memori tu. Sebab dia dah bunuh bini dia. Lepas tu dia bunuh pula diri dia sendiri kan. Dia bunuh diri dia sendiri. Jadi roh dia kat situ je lah, main kat situ. Kita nak halau pun, dia cakap dia orang ladang ni memang kasar sikit bang. Jadi dia cakap lah, you imam ke? You boleh doa ke? Saya yang Kristian mau lawan hantu Kristian pun tak boleh. You mau guna cara you punya agama. Dia kata you hadap sajalah. Aduh, tapi alhamdulillah lah sekarang apa ni makin okey bang Sekarang makin okey lah. Tapi adalah sikit-sikit gangguan sikit lah. Kan? Macam kita nampak apa, botol tu disusun kadang atas meja. Itu benda-benda biasa lah. Itu dah tak ada orang kata tak seteruk yang saya nampak lah. Macam apa, ada orang ketuk kepala kan, bunyi macam tu. Dengar orang, yelah dengar orang cheers tu yang paling saya takut lah. Sebab bila kita dengar tu bunyi gelas kan, rumah saya memang tak ada gelas bang. Saya bujang, saya buat apa benda-benda macam tu. Yang tu saya paling takut sekali lah. Dan pekerja-pekerja saya pun, bila dia nak masuk, contoh nak ambil buah-buahan dekat rumah saya pun, saya cakap lah macam gini. Waalaikumsalam Kak Rina. Jadi itulah kisah saya bang dekat ladang. Dan saya ada lagi baki setahun lah dekat sini, dekat Selangor ni. Saya harap saya berpindah lah. Okey, baik bang. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih. Tapi sebelum tu saya nak tanya abang, abang ada pengalaman lain tak bang, selain luar daripada ladang ni? Luar daripada ladang? Waktu kecil-kecil ke, waktu sekolah ke, waktu asrama dulu ke, waktu college dulu ke? Ada. Sebab ada. Mak saya kan memang jenis yang boleh nampak. Okey, baik bang. Yang itu kita simpan malam lain bang. Okey. Boleh ke?
Boleh, tak ada hal. Cumanya saya nak bagi tahulah, yang abang live sekarang ni akaun backup bang sebenarnya. Akaun utama saya kena cuti rehat seminggu, kena TikTok. Nanti abang follow akaun utama saya, dekat profile akaun ni saya ada letakkan link. Boleh. Nanti follow akaun semua. Sebab besok saya last live dekat sini. Hari Sabtu baru kita akan live balik dekat akaun utama kita. Oh, okey lah. Sabtu lepas parti dengan dia orang nanti saya ni ya. Alamak. Okey. Okey, baik. Okay, InsyaAllah bang, nanti ada rezeki kita jumpa lagi bang Okey. Terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum. Salam.